Korban kasih tanda cinta pada Allah Maha Mulia, bukan Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. menyambut cahaya takbir suci bergema mesra, ayah tersenyum, ibu berseri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang berbahagia, jangan kita lupa mengambil pengajaran daripada kisah agung pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Ketika Nabi Ibrahim AS menerima perintah Allah melalui mimpi supaya menyembelih anak kesayangannya, baginda melaksanakannya dengan penuh taat tanpa ragu-ragu. Begitu juga Nabi Ismail AS yang menerima perintah tersebut dengan hati yang sabar dan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Azman, Imam Satu Masjid Taufiqiyah. Program pagi ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Program korban kita 1447 Hijrah, insya-Allah. Kita pagi tadi kita dah pun bermula sejak pukul 9 pagi untuk sembelihan 13 ekor lembu dan 2 ekor kambing, dan telah pun selesai alhamdulillah dalam masa 1 jam setengah. 10.30 telah pun selesai sembelihan kerana dibantu oleh begitu ramai pekerja-pekerja, petugas-petugas, peserta-peserta yang datang membantu. Masya-Allah, hebat mereka-mereka ni. Mereka semua bekerjasama membantu, membanting tulang untuk menumbangkan lembu, menyembelih dan melapah. Dan insya-Allah sekarang ni tugas-tugas sedang pun berlangsung di bahagian sektor B ini, iaitu untuk melapah dan seterusnya untuk timbang daging-daging sebelum diedarkan kepada peserta-peserta, kepada asnaf dan juga hadiah kepada yang orang ramai, insya-Allah. Jadi kita anggarkan sekiranya semuanya berjalan dengan baik, kita anggarkan mungkin sebelum zuhur kita boleh selesaikan berkenaan dengan timbang, sehinggalah daging ditimbang keseluruhannya. Dan insya-Allah sekiranya masa mencukupi kita akan edarkan sebelum zuhur. Sekiranya masa tidak mencukupi, kita akan selesaikan selepas zuhur, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga alhamdulillah hari ini kita sediakan juga makanan. Tadi pun kita sediakan sarapan pagi, dan insya-Allah tengah hari pun ada makanan yang kita sediakan untuk semua ahli tetamu Allah SWT sekalian, dan juga semua yang bertugas pada ini. Masya-Allah, tuan-tuan semua adalah hebat, dan saya amat berbesar hati dan seronok melihat tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan pengorbanan juga sebenarnya di hari korban ni. Masya-Allah, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati yang ikhlas pasrah.